Okey. Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Tajuk saya ialah cabar dulu Albert untuk dedah bukti kukuh kepada SPRM sebelum awak cabar atau minta Syamsul untuk saman Albert. Jangan buat spin bodoh. So itu tajuk saya. Jika anda menonton di YouTube ya, tekan butang member atau join, dan link Telegram saya letak di ruang komen, anda boleh klik dan join. So semalam saya dah buat satu penulisan yang dah tular setular-tularnya ya, berkenaan dengan dakwaan Albert dalam satu penulisan bertajuk ya, PRN Sabah. Okey. Ada yang tak kena pada Albert Tai atau ada benda pelik pada Albert Tai. Dia ni pendedah, pelakon atau pakar ya, persepsi atas persepsi. Jadi anda boleh baca di mana saya meruntuhkan naratif ya. Kononnya Albert telah mendedahkan sesuatu yang mewajibkan satu jawapan daripada Perdana Menteri maupun Syamsul. Dan saya telah meruntuhkan banyak lagi persepsi yang dimainkan, termasuk persepsi kononnya Albert telah ya membuktikan sesuatu yang atau mencadak membuktikan ya, bahawa wujud satu skandal. Malah saya telah menimbulkan keraguan atas peribadi Albert, cara pendedahan dibuat dan sebagainya. So saya tak nak masuk sebab itu adalah satu live dan satu penulisan yang agak terperinci, dan jika saya ulang di sini ianya akan makan masa. Jadi anda boleh scroll ke bawah dan rujuk, atau di YouTube awak boleh rujuk live terdahulu, ianya agak tular dan agak terperinci ya. Okey. Now, ada pihak yang bertanya kepada saya, bagaimana pula dengan kenyataan Rafizi Ramli? Rafizi kata ya, Anwar dan Syamsul perlu saman Albert. Ya. Okey. Now, untuk berkata bahawa Albert telah menimbulkan satu keraguan dan mencemar kredibiliti Anwar dan pentadbiran Anwar, ianya tidak tepat lagi kerana naratif saya dan pihak-pihak tertentu yang telah mendendangkan atau menimbulkan persoalan-persoalan yang sekaligus menimbulkan 1001 tanda tanya berhubung pendedahan Albert, malah menunjukkan bagaimana Albert sendiri secara tidak langsung telah menjerut leher dia, menjerat diri dia ya, dan menimbulkan sehingga ya menimbulkan kesangsian terhadap Albert dan sebagainya. So ini sebenarnya sudah tular dan orang boleh baca dan tonton dan orang boleh buat penilaian sendiri. So I think kalau awak kata ada effort ya, katakan Albert ni berkomplot dengan pihak tertentu untuk menimbul persepsi sebelum PRN Sabah, supaya persepsi negatif ditimbulkan terhadap pihak-pihak dari blok kerajaan ya, maka pada pendapat saya, pada hemat saya, selepas counter naratif yang bersandar kepada fakta yang telah saya lontarkan dan beberapa pihak telah bantu ya, saya tak kenal tapi saya nampak mereka war-warkan dan sebagainya, dan juga beberapa pihak lain yang telah memberi perspektif yang lebih tepat yang menimbulkan keraguan terhadap Albert sendiri, pendedahan Albert ya. So sekiranya ada percubaan untuk mempengaruhi ya, minda orang, ianya telah gagal. Okay, malah ia backfire.
Sekarang ini ada persoalan yang timbul berhubung mastermind sebenar di sebalik Albert, dan memang benda itu juga sedang dibisik-bisik dan dibincang-bincangkan, bukan hanya di kalangan mereka yang dari pembangkang tetapi juga dari blok kerajaan, kerana Albert telah menemui seorang pemimpin sebelum membuat pendedahan. Jadi awak nak pahami logik di sebalik persepsi yang timbul, awak boleh rujuk live saya semalam di YouTube atau awak boleh baca penjelasan saya. Nah, ini bukan saya kata A, B atau C. Ini cuma adalah saya mempertimbangkan semua kemungkinan, malah orang sendiri tertanya-tanya. So anyway, jika saya rumuskan, jika apa yang berlaku ni adalah sebahagian daripada, jika, a big if, sebahagian daripada satu komplot jahat atau terancang untuk meruntuhkan kredibiliti blok pembangkang, ianya telah backfire, dan ianya telah gagal. Now, bila Rafizi kata Anwar patut saman dan Syamsul patut saman, dan alasan antaranya adalah kredibiliti sudah terguris. Saya faham kata-kata Rafizi atau bayangan ataupun mesej Rafizi. Bukan bermakna Anwar bersalah ke Syamsul bersalah, tetapi persepsi sudah ditimbulkan, kan? Jadi bagi saya, alasan yang digunakan itu sudah tidak relevan. Kerana bagi saya, persepsi yang cuba ditimbulkan telah runtuh dengan begitu cepat, lebih-lebih lagi setelah penjelasan saya, setelah live saya dan juga penjelasan beberapa pihak, ianya sudah runtuh. Okay, so itu satu sebab mengapa saya berpendapat alasan yang digunakan oleh Rafizi untuk menyeru Anwar membuat saman dan untuk Syamsul berbuat saman tidak relevan. Lebih penting lagi, Rafizi perlu sedar, dan pihak yang cuba menimbulkan satu spin baru, bahawa kalau Anwar tidak bersalah ke Syamsul tidak bersalah, mengapa tidak saman, termasuk pihak Albert sendiri? Jawapan saya mudah, itu spin bodoh. Kerana awak lihat Albert, diri dia sudah bukan lagi satu misteri. Nama dia sudah terdedah. Kalau dulu dia tidak mahu pergi ke media kerana kononnya, dia tidak mahu pergi buat laporan SPRM dan dia memilih media untuk buat pendedahan, itu pun bukan pendedahan yang membuktikan apa-apa, ianya sekadar hearsay, tetapi diputar balik oleh persekitaran pembangkang kononnya ini adalah bukti rasuah Sabah. Dia kata dia berbuat demikian kerana dia hendak mempertahankan dirinya, melindungi dirinya. Dia takut sesuatu akan berlaku pada dirinya, jadi dia mahu perlindungan SPRM. SPRM kata no. Sebab secara tidak langsung Albert telah mencadangkan dia sendiri terlibat dalam rasuah. Malah tindakan setelah SPRM menyiasat dan mendapati ada bukti mencadangkan Albert sendiri terlibat dalam rasuah, tindakan menyiasat Albert, kemudian mendakwa Albert tanpa memberi perlindungan kepada dia adalah tepat. Malah dia orang pertama yang harus disiasat. So Albert sudah didakwa di mahkamah. Semua orang tahu siapa Albert. Now, tapi adakah rentetan peristiwa seterusnya memberi bayangan kepada anda Albert ni takut kepada nyawa dia atau keselamatan dia? Tidak. Malah setiap yang dilakukan oleh Albert memberi saya persepsi yang lain, bahawasanya dia terlibat dalam satu perancangan. Mengapa? Sebab cara ianya dilakukan. Kalau contohnya baru ini Albert ada bukti, dia pergi jumpa, dia kononnya rakam video pada 21 November. Kemudian
dia pergi jumpa Tun Dr. Mahathir Mohamad dan benda itu diwar-warkan di media dan kemudian video itu ditularkan olehnya. Ya. Persoalan timbul sekarang, kamu bukan lagi hendak berselindung sebab semua orang tahu siapa kamu. Kenapa bukti ini tidak dibawa terus ke SPRM? Ya, mengapa guna media? Itu pun benda yang didedahkan bukan bukti. Ya, media telah membawanya, ceritanya, dan ada tangkap layar mesej WhatsApp antara Albert dengan Syamsul Iskandar. Mesej WhatsApp itu bukannya sesuatu yang incriminating, iaitu bukti yang boleh sabitkan bahawa Syamsul Iskandar membuat salah laku atau apa-apa. Jadi ianya semua hearsay, dalam bahasa Inggeris hearsay. Laporan dan dakwaan Albert setakat dakwaan. Kalau media hendak sertakan bukti untuk menyokong dakwaan, maka bukti itu perlu kukuh. Jadi tidak ada bukti kukuh yang telah ditampilkan oleh Albert. Jadi saya telah memberitahu secara tepat bahawa Albert sekarang perlu pergi ke SPRM oleh kerana dia telah membuat dakwaan dan mendakwa dia ada bukti. Dia perlu mendedahkan bukti kukuh itu kepada SPRM kerana menyimpan bukti satu salah laku juga adalah satu kesalahan. Saya juga secara tepat telah beritahu setelah juga merujuk kepada pakar-pakar bahawa SPRM sekarang ada sebab munasabah untuk memanggil Albert, menyiasat Albert dan mendesak Albert secara paksa menggunakan undang-undang yang ada untuk mendedahkan bukti jika ada. Jadi sekarang sebenarnya tumpuan bukannya harus pada Syamsul atau Anwar. Sebab Albert tidak mendedahkan sebarang bukti. Albert hanya membuat dakwaan dan benda samar-samar. Laporan media juga menimbulkan 1001 persoalan. Awak media, sebagai media awak berani terbitkan dakwaan serius, tetapi bila tunjuk bukti yang tidak boleh membuktikan apa-apalah, ya, screenshot dan sebagainya, jadi awak menimbulkan persepsi. So sebab itu timbul dalam minda saya dan ramai orang, ini adalah satu perancangan untuk menimbulkan persepsi. Albert sepatutnya pergi ke SPRM. So sekarang apa yang berlaku ialah betul. Albert telah dipanggil ke SPRM, dia sedang disiasat dan dia sekarang wajib menyerahkan bukti kukuh. Jadi SPRM dalam masa terdekat boleh putuskan dapatan mereka. Ada tak bukti kukuh dengan Albert atau tidak? Jika Albert tidak ada bukti kukuh, okey, maka atau jika Albert tidak mendedahkan bukti kukuh kepada SPRM, maka anda boleh buat kesimpulan masing-masing. Now, apa pun, Albert sekarang sama ada dia serah bukti kukuh itu kepada SPRM atau dia serah bukti itu kepada media, kerana nampaknya Albert lebih cenderung pergi kepada media. Jadi buat apa awak pergi ke media? Buat apa awak timbulkan bukti samar-samar berupa hearsay? Dedah terus. Dedah terus. Bukti yang menunjukkan dengan tepat tanpa boleh dinafikan, tanpa boleh disangsi lagi bahawa ada penglibatan Syamsul dan Anwar dalam usaha memerangkap ahli-ahli Parlimen Sabah dan Syamsul terlibat dalam rasuah dan sebagainya atau apa. Dedahkan bukti. Sama ada kepada SPRM atau kepada media. Jadi itu patut menjadi tumpuan anda, iaitu cabar Albert untuk berbuat demikian segera. Kemudian tuntut dari SPRM, Albert tu ada bukti kukuh ke tidak setelah SPRM menemu ramah Albert dan berjumpa dengan Albert. Anwar dan Syamsul nak saman ke tidak kemudian. Tetapi spin yang dimainkan oleh persekitaran pembangkang, pertama, mereka tak timbulkan persoalan mengapa Albert pergi jumpa ahli politik yang merupakan musuh Anwar, kemudian dia tidak pergi ke SPRM untuk dedah bukti, sedangkan
semua orang sudah tahu siapa Albert, kemudian baru pergi ke media. Mereka tak mau timbulkan persoalan itu. Mereka juga tidak mau minta Albert dedahkan bukti kukuh. Ini orang-orang politik yang terpelajar, yang season, yang dah lama dalam politik. Semestinya mereka boleh nampak bahawa di dalam pembangkang ni bahawa ada yang tak kena. Sebaliknya, persekitaran pembangkang, termasuklah blogger lah, apalah, media sosial apa, menekankan mesej Rafizi bahawa Anwar dengan Syamsul perlu saman Albert. Itu kemudian. Sekarang tuntut Albert dedah bukti. Awak suka pergi ke media, dedah kat media. What is the problem? Mengapa awak dedah satu video dengan gambar seorang wanita, mukanya dikaburkan? Siapa-siapa boleh buat benda itu. Itu menimbulkan persepsi. Ya? Wanita itu diperangkap. Ya? Adakah wanita itu diperangkap? Saya sukar nak percaya tidak. Sebab Albert mahu awak percaya wanita itu. Kata-kata wanita itu dalam video itu. Jadi wanita itu berkata, Albert, ini adalah idea cetusan Syamsul dengan restu Anwar. Albert mahu awak percaya benda itu. Jadi secara tidak langsung Albert mengaku dia ni boleh dia boleh ikut telunjuk ahli politik untuk memerangkap orang-orang tertentu supaya kata-kata orang itu boleh digunakan untuk mengenakan orang itu. Jadi, jika Albert mahu awak percaya itu, maka boleh jadi Albert diarah untuk rakam secara rahsia wanita itu, untuk kenakan wanita itu dan secara tidak langsung kenakan Syamsul dan Anwar. Jadi, the logic works both ways. Tapi orang-orang yang mahu timbulkan persepsi tidak lihat semua ni. Oh, mereka buat seolah-olah ini adalah bukti kukuh. Semalam wanita itu sudah buat penafian. Malah dia kata dia berjumpa Albert lebih sejam. Dan di dalam perjumpaan itu, Albert cuba memujuk dia untuk mengesahkan naratif dia. Ya? Dan dia tengah dapatkan nasihat guaman. Jadi, adakah ada seorang ahli politik atau kumpulan tertentu yang menjadi mastermind untuk meruntuhkan kerajaan Sabah dan sekaligus meruntuhkan kredibiliti kerajaan pusat? Ya. Sepatutnya bukan fokus minta Syamsul saman. Itu kemudian. Bukan fokus minta Anwar saman. Itu kemudian. Sekarang minta Albert, awak dah buat banyak dakwaan, tapi awak tak tampilkan bukti. Awak hanya bermain persepsi. Malah banyak benda yang awak dedahkan sebenarnya jerat diri, sebenarnya menimbulkan persoalan berhubung kredibiliti awak. Sekarang orang sangsi jika awak benar-benar bertindak dengan sendiri atau atas arahan pihak tertentu untuk mengenakan, memerangkap ahli-ahli politik Sabah dan kerajaan pusat satu kali secara berfasa. Jadi sepatutnya minta Albert dedah bukti. Kalau dia tak boleh dedah pada SPRM, dia tak boleh dedah pada apa orang kata, kepada media, baru awak kata there is something wrong. Baru Anwar dengan Syamsul, awak minta Anwar dengan Syamsul. Saya rasa sudah tiba masa awak saman Albert. So buat masa ini tak payah. Your focus is wrong. Ada pemimpin pembangkang juga yang mahu Albert saman. Itu rup salah. Fokusnya salah. Fokus mahu Syamsul dengan ni salah. Fokusnya minta Albert dedah. Apa yang Syamsul lakukan semalam betul. Dia telah buat laporan polis. Itu adalah langkah yang tepat. Itu adalah langkah awal. Kerana ada dakwaan membabitkan Perdana Menteri. Jadi Syamsul telah cepat pergi ke balai polis. Dan dia telah buat laporan polis. Nah, saya tidak memihak kepada sesiapa, percayalah. Percaya. Saya tidak memihak kepada sesiapa. Tetapi, the onus is not on Syamsul or Anwar for the moment to sue Albert.
The onus is on Albert to show the proof. Seperti awak tengok ya, persekitaran pembangkang dia main pilih. Kalau isu Anwar tuduh Mahathir, mereka fokus mereka betul. Anwar kena tunjuk bukti. Tapi bila masuk isu Albert dengan Anwar dengan Syamsul, mereka duk fokus kat Anwar dengan Syamsul. Bias mereka, berat sebelah mereka, spin mereka, hebat. Jangan cerita mesin basuh kuasa turbo. Mereka ni spin tahap gaban. Persekitaran pembangkang lah. Tak kira lah pemimpin ke, blogger ke, laskar ke, aktivis ke. Dan semuanya 2-3 hari sekarang sebelum PRN Sabah. Sebenarnya percayalah, naratif Albert ini telah runtuh. Credibility sekarang, credibility yang terjejas ialah credibility persekitaran pembangkang. Malah 1001 persoalan telah timbul. Benda ni dah backfire. Okay? So, jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya kepada saya di ruang komen. Ya. Pokoknya, Albert tidak menampilkan sebarang bukti dan awak boleh lihat dengan jelas benda ni dilakukan secara berfasa. Ya. Ada banyak tak kena dengan Albert. Rujuk live saya semalam. Kalau nak ulang jenuh. Ya. Very detail live tu. Dan saya rasa awak pun dah tonton sebab memang cukup tular. Atau bentuk penulisannya. Dan sekarang minta Albert dedah bukti. Do you have or not? Kalau awak ada, apa yang awak dah tunjulkan kepada satu Malaysia awak suka pergi kepada media? Jadi apa menghalang awak daripada tunjulkan bukti? Permainan apa ni? Where is the proof? Okey, itu sahaja. Saya tidak mahu memihak. Saya tidak tahu menahu benda ni betul ke tidak. Yang saya tahu, ada 1001 persoalan berhubung Albert dan persekitaran dia buat masa ni. Okay, itu sahaja. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.